wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani yang telah diguguskan bawah Perdana Menteri kita yang ke-10 Dato' Anwar Ibrahim. Okey, pada malam ini kami selaku moderator, saya selaku moderator dan ketiga-tiga ini merupakan panel yang akan hadir pada malam ini adalah untuk menguraikan tentang teori kedatangan Islam di Nusantara ni daripada pelbagai sumber-sumber sejarah. Jadi sebelum itu saya nak kenalkan terlebih dahulu kepada panel-panel kita yang saya nampak mereka ni sudah cukup yakin dan cukup bergaya serta cukup berpengetahuan untuk menguraikan tentang tajuk forum kita pada hari ini. Jadi saya selaku moderator anda pada hari ini, saya Ahmad Syazadi bin Hassani. Saya akan mengendalikan forum ini secara berterusan sehingga ke akhir forum. Jadi saya akan teruskan kepada panel yang pertama, iaitu saudara Darren Jalandeni kan? Ya, betul. Oh, boleh saudara terangkan sedikit tentang biodata ringkas saudara? Baiklah, seperti mana yang kalian sudah mengenali, nama saya adalah Darren Jalandeni, asal daripada Tawau dan kini menyambung pelajaran saya di Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau ini. Oh, saudara orang Tawau? Ya, betul. Oh, orang Tawau. Jadi saya nampak ni muka ni memang betul orang Tawau lah. Ada iras-iras sikit orang Sabah. Ini pun macam ada orang Sabah kan? Oh, orang Sabah. Yang ni saya nampak sikit ada muka-muka sikit macam orang Kelantan. Tapi saya tidak tahu betul ke tidak. Saya teruskanlah kepada yang kedua dulu, baru kita tengok yang ketiga ni betul ke orang Kelantan ke tidak. Saya teruskan kepada yang kedua. Saudara, boleh saudara kenalkan sedikit biodata ringkas saudara? Okey, nama saya Muhammad Firdaus bin Zulkarnain. Saya berasal daripada Keningau dan saya sebenarnya memang bercita-cita untuk menjadi guru lah sejak dari kecil lagi. Sebab itulah saya sekarang alhamdulillah saya berada di sini. Oh, saudara berminat untuk jadi cikgu? Oh, kenapa? Boleh terangkan sedikit kenapa saudara boleh berminat menjadi cikgu ni? Sebenarnya saya berminat sebab dari kecil lagi saya terinspirasi oleh ibu bapa saya. Sebab memang dorang ni bekerja sebagai guru. Jadi memang dari kecil lagi saya sudah seronok tengok orang membuat kerja. Nampaklah saya terinspirasi lah dari mereka. Oh, bagus. Saya nampak daripada kepimpinan saudara pun ada ciri-ciri kepimpinan seorang guru sudah. Saya teruskanlah kepada panel kita yang ketiga. Saya nampak dia dari jauh sudah cukup macam handsome, cukup yakin dan bergaya. Jadi buat saudara boleh terangkan sedikit untuk pengetahuan semua, nama saudara yang ke ujung ni saya ambil tadi daripada Edi Rifki bin Adi Rosti. Tapi saya nak beliau ni, saudara ni boleh terangkan tentang biodata ringkasnya. Cuba boleh saudara terangkan sedikit biodata ringkas saudara. Saya Rifki bin RSD, berasal daripada Kelantan. Oh, Kelantan. Dan saya juga boleh dikatakan berketurunan daripada Ed Sheeran, iaitu penyanyi asal yang terkenal di barat. Ada fakta yang menunjukkan bahawa saudara ni ada darah daripada Ed Sheeran. Bagi saya kita boleh lihat dari segi muka saya sendiri. Oh, betul. Melihat muka saya pun dah boleh dinafikan. Ya, betul saudara. Saya cukup yakin bahawa mungkin dia ada darah keturunan. Cuma sedikit tu dia punya persen tu mungkin persentase dia sikit lah. Tapi ada lah mungkin. Semua kita ni adalah gitu. Jadi saya akan terangkan lebih lanjut tentang forum kita pada hari ini. Sebab kita semua tahu forum kita pada hari ini bertajuk tentang teori kedatangan Islam di Nusantara lah khususnya, daripada pelbagai sumber-sumber sejarah. Seperti yang kita semua ketahui, kita fahami, kita teliti dan kita dalami, kedatangan Islam di Tanah Melayu ni dia tidak spesifik lagi. Sebab ada sumber mengatakan bahawa Islam datang di Tanah Melayu ni daripada Kedah, daripada Terengganu, daripada Melaka. Sebab contoh kan, pada zaman Melaka ni kita daripada pelabuhan. Orang berlayar, orang berlabur, lepas tu orang menyebarkan Islam. Tapi kesahihannya tidak dapat dipastikan lagi. Lepas tu kita ambil daripada batu bersurat Terengganu. Batu bersurat Terengganu ni kita dapat ambil daripada yang ditemukan di Kuala Berang di Terengganu. Iaitu dijumpa oleh Said Said Husin bin Gulam Al-Bukhari. Beliau ni seperti yang saya katakanlah, saya cakapkan tidak non-formal lah. Beliau ni telah bermusafir. Lepas tu beliau ni singgah sebentar untuk solat. Dan pada waktu ketika itu beliau solat di surau dan ada batu bersurat yang kita temui sekarang di batu bersurat Terengganu tu yang kita fahami sekarang, itu menjadi satu lapik kaki pada zaman ketika itu. Jadi beliau ni singgah untuk solat dan tahulah kan kalau orang-orang dulu ni tidak pakai selipar, jadi kotorlah kaki, dia berpasir, berhabuk. Jadi waktu beliau naik ke tangga tu, beliau letak kaki di atas batu, terdapat satu tulisan Jawi. Ada bukan tidak dipastikan lagi Jawi ke tidak, tapi ada satu tulisan
timbul dekat tulisan sebab ada pasir kan, pasir ataupun habuk tu kita tengok dia timbul. Jadi daripada situ beliau macam tertanya-tanya, apa terdapat di sebalik batu ni. Jadi oleh itu beliaulah yang menjumpai benda ni dan dia persembahkan ke Sultan Zainal Abidin ketiga pada ketika itu. Dan sehingga sekarang di Museum Terengganu, kalau boleh saudara lihat, dari situlah bukti penemuan Islam di Terengganu. Cuma kita dapat sahih lagi bahawa Islam itu pertama datangnya daripada Terengganu dan bukan di tempat-tempat lain. Jadi oleh itu saya hadirkan ketiga panel ini. Mereka lah akan menguraikan dengan lebih lanjut tentang Islam datang ini sebenarnya daripada mana. Jadi semua anda tertanya-tanya, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan teruskan kepada sesi forum kita dengan panel yang pertama. Beliau akan terangkan tentang teori kedatangan Islam ini daripada berbagai sumber. Cuma saya tidak tahu daripada sumber mana yang beliau akan ambil. Okey, boleh saudara terangkan teori pertama? Boleh. Sebelum itu saya mengucapkan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga kopi sanangan kepada para hadirin dan juga hadirat. Baiklah, untuk teori saya, iaitu teori saya adalah teori kedatangan Islam daripada negara China ke Tanah Melayu dan juga Nusantara. Sebelum itu saya ingin memberikan pengenalan sedikit bagaimana Islam boleh tersebar ke negara China. Islam pertama kali dibawa ke China oleh sebuah rombongan yang dikirimkan oleh Sayyidina Uthman Ibni Affan, iaitu seorang khalifah Islam. Dan rombongan itu diketuai oleh Sayyidina Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Dan ketika rombongan itu, seorang Maharaja Tang, ketiga dinasti Tang, menerima rombongan itu dan memerintahkan pembinaan sebuah masjid di Kanton Guangzhou. Masjid pertama yang dibina di negara itu. Dengan zaman dinasti Tang ini merupakan zaman gemilang di China pada ketika itu dengan budayanya kosmopolitan yang membantu memperkenalkan agama Islam pada ketika itu. Dan orang-orang Islam yang pertama bermustadin di negara China adalah daripada kalangan saudagar Arab dan juga Parsi. Dengan melalui permustadinan daripada orang saudagar Arab dan juga Parsi, telah muncullah sebuah komuniti Islam China yang telah menyebar ajaran agama ajaran agama Islam di China. Baiklah, bagi untuk teori kedatangan Islam, teori kedatangan Islam adalah daripada peranan pedagang Islam Cina yang daripada komuniti Islam Cina di negara China. Baiklah, para pedagang Islam Cina kemudian berdagang di kawasan alam Melayu dan juga Nusantara sehingga ke pelabuhan-pelabuhan penting seperti Kedah, Terengganu dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Salah satu contoh saya ingin mengambil adalah daripada Kesultanan Melayu Melaka, di mana seperti saudara-saudari telah mengetahui Kesultanan Melayu Melaka terkenal dengan pusat pelabuhan yang begitu moden, canggih dan juga kedudukan yang strategik antara negara China dan juga negara India. Denganlah keistimewaan Kesultanan Melayu Melaka ini, muncullah peranan pedagang Islam untuk berdagang dan juga menyebarkan ajaran agama Islam di Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu. Dan ketika mereka menyebarkan agama Islam dengan cara yang aman, tenang dan juga secara dengan baiknya, masyarakat tempatan itu mudah menerima ajaran agama Islam dan menjadikannya sebagai agama utama mereka pada ketika itu. Dan seperti di mana saudara telah cakap sebentar tadi, salah satu bukti sejarah bukti teori kedatangan Islam daripada negara China adalah daripada batu busuran Terengganu itu yang menunjukkan Islam telah bertapak di pantai timur Tanah Melayu lebih awal dan bertetapan dengan zaman perhubungan dan juga perdagangan yang aktif dengan negara China. Dan juga sebagai tambahan juga terdapat catatan daripada pengembara Cina seperti Ai Xing dan juga Ma Huan yang menyebut kehadiran orang Islam di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara. Itu saja daripada saya. Sungguh dalam beliau selidiki tentang teori kedatangan Islam di Tanah Melayu ni. Seperti yang beliau telah sebutkan sebentar tadi, iaitu daripada Said apa tadi?
Ibnu Said Sadan Ibnu Abi Sadan Waqqas. Ibnu Abi Waqqas. Beliau telah menguraikan lebih mendalam tentang teori Islam ini, sedangkan beliau ini menguraikan daripada Cina. Sebenarnya beliau tadi itu, iaitu Said Ibnu Waqqas tu, Ya. beliau telah dipersembahkan di Guazhong kan? Ya, Orang Raja Guazhong. Kiranya dia tu wakil diutuskan. Ya. Raja Guazhong. Lepas tu negara itulah Islam tu tumbuhkan sebab daripada Cina. Cina tu dibawa kepada lain begitu. Ya, begitu. Oh, begitu, faham. Jadi pada batu bersurat yang saudara bilang tadi sebelah tadi, kiranya batu bersurat, kiranya Cina ni dia berlabuh di tanah Melayu. Betul, dia berlabuh ke tanah Melayu. Oh, jadi tanah Melayu dia berlabuh. Lepas tu batu bersurat yang Terengganu seperti yang saudara bilang kan sebenarnya tadi tu, dia dijumpai. Dia cuba bagi masing ini, dia cuma menunjukkan bahawa Islam sudah bertapak di kawasan tanah Melayu, terutama di kawasan pantai timur awal lagi. Dan penemuan batu bersurat itu juga membuktikan bahawa Begitu Cina juga, ketika mereka menemui batu bersurat itu, Cina juga masih aktif berdagang di kawasan tanah Melayu. Oh, jadi poin yang saudara ingin letakkan di sini bahawa kedatangan Islam, kedatangan Cina di tanah Melayu ini adalah selari dengan kedatangan Islam di tanah Melayu, penemuan batu bersurat Terengganu pada ketika itu. Sebab seperti yang kita tahu, Cina ni dan juga pedagang-pedagang lain adalah minat untuk berlabuh di tanah Melayu. Gitu kan? Ya, begitu. Jadi saya sudah faham apa maksud saudara tentang teori kedatangan Islam di tanah Melayu. Jadi saya teruskan kepada panel kita yang kedua, iaitu saya sudah nampak dia macam cukup bersemangat dari tadi. Kita dapat lihat muka dia sudah cukup berseri. Jadi saya teruskan kepada panel kita yang kedua, iaitu saudara Firdaus bin Zulkarnain. Beliau akan terangkan seterusnya. Apa pula kita akan lihat apa isi beliau pula tentang teori kedatangan Islam di tanah Melayu. Melalui pelbagai sumber lah. Boleh saudara terangkan ikut isi saudara? Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera, terutama kepada hadirin dan sekalian, hadirin sekalian yang telah datang untuk tengok untuk sisi perform yang kami akan yang kami sedang tayangkan ini. Okey. Jadi teori yang saya akan berikan adalah teori berkaitan teori Arab. Jadi mengikut sumber prima yang saya ada kaji tentang catatan dinasti Tang. Semua mesti pernah dengar kan pasal catatan dinasti Tang ni. Jadi dalam catatan ni dia ada mengatakan yang pedagang Arab ni pernah datang ke alam Melayu dari sebelum abad ke-7 Masih lagi. Jadi orang ni datang semestinya kan pedagang kan, orang datang mesti untuk melakukan untuk berdagang lah. Jadi dalam proses perdagangan ni mustahil kan kalau orang tidak membawakan agama orang, ajaran orang, Islam. Jadi pedagang Arab ni orang datang bukan saja untuk berdagang, tetapi orang membawa juga agama ataupun ajaran orang. Orang boleh dikatakan mau berdakwah lah, berdakwah. Jadi kalau kita tengok kan ada banyak bukti juga sebenarnya. Kita boleh tengok di negara kita sendiri lah, di Malaysia ni. Kalau kawan-kawan tahu kan, saudara tahu, kita di Malaysia ni kita ikut mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bukan? Jadi kita boleh nampak persamaan kita dengan orang dari Arab, dari Arab lah, terutamanya Mekah dengan Madinah, sebab di sana kita menggunakan mazhab yang sama, iaitu mazhab Syafi'i. Jadi persamaan ini dia membuktikan yang pedagang Arab ni telah melakukan interaksi sosial dengan kita dari dulu lagi. Sebab tu kita boleh ada persamaan dari segi mazhab tu. Seterusnya pedagang Arab ni kan dorang juga kan datang berdakwah. Dorang lagi satu, dorang ni dorang menggunakan budi bahasa yang sopan bah. Dorang guna sopan santun. Jadi saya tanyalah saudara tuan moderator lah. Kalau ada orang datang dia mau menyampaikan ilmu, mau berdakwah, dia menggunakan kosakata yang bagus, dia sopan santun, adakah saudara tuan moderator tertarik dengan ajaran itu? Kalau mengikut pendapat saya lah kan, kalau orang sudah berbudi, kita perlulah berbahasa. Jadi sebab itulah kalau orang sudah datang kepada kita untuk memberi sedikit ajaran, mungkin daripada kita saudara bilang saudara tadi, mungkin dia datang dengan niat yang baik, dengan percakapan yang boleh kita fahami dan kita dalami. Saya pun akan tertarik, saya akan berminat untuk menyertai ajaran begitu. Betul bukan? Betul. Okey, jadi bukan setakat itu saja, tetapi juga dari pengaruh bahasa. Kita boleh nampak yang bahasa kita ni, kita banyak guna juga bahasa daripada Arab kan. Contohnya macam ibadah, iman. Perkataan ini bukannya bahasa daripada bahasa Melayu sendiri, tetapi semestinya kita ambil daripada bahasa Arab. Itu kata pinjaman. Banyak lagi perkataan sebenarnya macam kerusi,
Begitu Doa. sebenarnya. Doa kita semua. Kita ini membuktikan yang kita ni betul-betul pernah ada hubungan dengan pedagang Arab, begitu. Jadi dia membawa ajaran kita pergi sini. Seterusnya sebelum membuktikan dengan kajian daripada Syed Muhammad Al-Atas, Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Jadi dia ada buat kajian, dan kajian dia membuktikan yang bahasa sejarah dengan mazhab ni yang membuatkan orang percaya dengan teori kedatangan Arab ni. Islam ni datang. Islam. Jadi pada kajian dia ni dia membuktikan yang teori Arab ni dia lagi kuat daripada teori yang lain. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasihlah kepada saudara Muhammad Firdaus. Sungguh dalam beliau huraikan tentang teori kedatangan Islam ni bermula daripada Arab. Tadi kita dengar daripada Cina, seterusnya kita dengar daripada Arab. Beliau telah terangkan bahawa daripada Arab ni kita ambil daripada teori kita ambil daripada mazhab Syafi'i saja. Sebab daripada dahulu kiranya mazhab Syafi'i ini sudah ada di tanah Melayu. Jadi kita gunakan sehingga sekarang interaksi sosial itu masih berhubung sehingga sekarang seperti kita dikatakan oleh saudara Muhammad Firdaus ni. Cuma kesahihannya tu seperti yang saya katakan pada awal tadi lah, kita tidak dapat pastikan lagi sebab benda maujud yang kita ingin letakkan tu sudah tiada. Seperti contoh orang-orang yang terdahulu, bahan-bahan yang terdahulu, dokumen dan artifak yang terdahulu sehingga sekarang masih tidak dijumpai. Sebab kita semua tahu benda-benda ini semua ni perlu kos yang banyak. Begitu. Jadi dia punya penyelidikan tu masih terganggu sehingga sekarang. Jadi kita tidak dapat tentukan lagi lah. Baiklah, saya teruskan kepada panel kita yang ketiga. Dari tadi saya nampak dia tengok-tengok saya, dia lihat-lihat saya ni, dia macam sudah tertarik-tarik untuk mengemukakan sedikit cadangan dia tentang teori kedatangan Islam ni datangnya daripada mana. Jadi oleh itu tanpa meninggalkan masa lagi, saya akan teruskan kepada panel kita yang ketiga, iaitu saudara Edi Rifki bin Edi Rosdi untuk menguraikan tentang teori kedatangan Islam menurut sumber yang dia telah cari. Okey, silakan. Terutama sekali terima kasih kepada moderator kita pada hari ini yang segak lagi bergaya. Dan seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada moderator dan juga rakan-rakan panel sekalian serta hadirin hadirat sekalian. Jadi pada pandangan saya untuk kedatangan Islam di Nusantara berdasarkan sumber-sumber, bagi saya akan melihatkan kepada kedatangan Islam yang disebarkan oleh pedagang-pedagang yang berasal daripada India, terutamanya daripada Gujarat pada abad ke-13 Masihi. Jadi saya berpegang kepada kata-kata saya ini dengan saya melihatkan kepada pandangan tokoh iaitu Snoehergrunge yang merupakan tokoh Oriental Belanda yang terkenal pada zaman dahulu sehingga sekarang, di mana ia berpendapat bahawa penyebaran Islam bukan sekadar disebarkan secara langsung daripada tanah Arab, tetapi ianya juga disebarkan sebaliknya, ianya disebarkan melalui pedagang-pedagang daripada India sendiri yang giat aktif berlabuh ataupun berdagang ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara seperti Aceh, Melaka dan juga Pasai. Jadi pada abad ke-13 Masihi, Gujarat ni merupakan pusat perdagangan yang strategik. Seperti di Melaka dahulu, dia merupakan pusat perdagangan yang utama, dan juga Gujarat ni dia merupakan pusat penyebaran Islam yang dijadikan macam yang termasyhur ketika era pemerintahan kerajaan Delhi. Jadi dengan ini saya boleh mengatakan bahawa ketika itu peranan pedagang-pedagang daripada India sangat memainkan peranan penting untuk menyebarkan pengaruh Islam yang terdapat daripada mereka berdasarkan melalui daripada perdagangan dan juga perkahwinan campuran. Bagi saya rasa kita semua tahu di mana pada dahulu terdapat banyak masyarakat majmuk yang wujud ketika itu. Contohnya seperti Baba Nyonya dan juga kaum Ceti. Jadi perkahwinan campuran ini berlaku di mana pedagang-pedagang India ni dia berkahwin dengan orang-orang tempatan di setiap tempat pelabuhan mereka yang berketurunan India juga. Jadi ini membuatkan mereka dapat menyebarkan tentang tentang pengaruh Islam yang mereka sendiri tahu tentang ilmu Islam itulah.
Jadi selain itu juga bukti-bukti yang saya boleh mengukuhkan lagi fakta saya ini dengan kita melihat kepada batu nisan, di mana batu nisan tak silap saya Sultan Al-Malikul Saleh yang merupakan seorang pemerintah yang terdapat di Sumatera, Indonesia, di mana pada ukiran batu nisan itu terdapat tulisan Arab, tulisan Kufi, tulisan Islam Kufi yang tertera pada batu nisan tersebut yang menuliskan tentang nama beliau, tarikh mati beliau dan juga doa ringkas. Selain itu juga kita dapat lihat di negara kita sendiri. Itu kalau kita tengok kepada batu nisan Sultan Al-Malikul Saleh tu daripada Sumatera di Indonesia. Tapi kalau kita pergi kepada negara kita sendiri iaitu Malaysia, kita dapat melihat daripada negeri asal saya, negeri kelahiran saya iaitu Kelantan, di mana kita dapat melihat daripada seni bina Masjid Kampung Laut yang terdapat di Tumpat, Kelantan, di mana untuk pengetahuan panel-panel dan juga moderator sendiri, Masjid Kampung Laut ni dia dibina mengikut seni bina Islam yang direka berdasarkan seni bina masjid yang terdapat di Gujarat ketika era pada abad ke-13 dahulu. Jadi ini boleh mengatakan bahawa penyebaran Islam ni telah pun berlaku secara meluas ke setiap Nusantara, di setiap negara-negara yang terdapat di alam Melayu ketika itu, yang berasalkan daripada penyebaran daripada orang India, terutamanya di Gujarat. Jadi saya boleh mengatakan keistimewaan ataupun seni bina yang boleh saya katakan tentang Masjid Kampung Laut ni, di mana ia untuk pengetahuan kita lah, setiap bangunan ni perlu mempunyai paku ataupun semen. Tetapi kalau seni bina Masjid Kampung Laut ni dia direka melalui kayu, dan untuk pengetahuan kita, kayu tu tidak mempunyai satu pun paku yang tertanam ataupun yang ditukul untuk mengukuhkan dia punya masjid. Itulah kita menunjukkan bahawa tentang penyebaran Islam yang telah pun tersebar luas ke tanah Melayu dan juga bahkan ke Nusantara di negara-negara lain juga. Jadi saya sangat berpegang kepada penyebaran Islam ini teori India, di mana penyebaran Islam ni dia berasal daripada pedagang-pedagang ataupun orang-orang daripada India sendiri. Jadi bagi saya itu saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada panel yang ketiga. Saya lihat dia tadi cukup bersemangat dan cukup memberikan puja yang lengkap. Saya rasa tidak ada kurang daripada isi yang beliau telah berikan sebentar tadi. Sebab beliau ni telah menguraikan daripada pelbagai perspektif. Beliau uraikan daripada Gujarat India, iaitu beliau mengatakan bahawa daripada pelabuhan kan, daripada orang berdagang, berlabuh dan seterusnya. Beliau telah memilih daripada penemuan batu bersurat Al-Malikul Saleh, iaitu di Batu Nisan Al-Malikul Saleh di Sumatera, Indonesia. Untuk pengetahuan hadirin juga, batu bersurat Al-Malikul Saleh di Indonesia ni dia tentang penggunaan dia tentang merungkai tentang penggunaan bahasa Melayu yang digunakan sekarang kan. Betul. Dan seterusnya saya ambil daripada beliau juga, beliau mengatakan tentang baba peranakan kan. Baba nyonya peranakan, perkahwinan campuran. Baba nyonya itu kita dapat lihat bahawa perkahwinan campuran ini daripada Islam dan juga Cina kan. Islam daripada orang yang berasal daripada India dan juga pedagang-pedagang India itu sendiri. India. Jadi kalau begitu dia India peranakan begitu. Saya bagi contoh, iaitu kaum Chetty. Anak kaum Chetty, betul-betul. Kaum Chetty pun dia daripada kawin peranakan daripada Islam, kawin dari India. Betul? Saya sokong dengan hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh panel yang ketiga. Saya rasa mereka cukup yakin tentang hujah yang diberikan. Jadi saya nampak sekarang jam pun tidak memberi kerjasama, dan saya rasa forum kami pada hari ini sudah cukup. Dan saya akan buatkan satu kesimpulan kecil tentang hujah-hujah yang kami telah hujah rakan-rakan panel kita berikan pada hari ini, iaitu mereka telah katakan sebentar tadi daripada panel pertama kita ambil, beliau telah menegaskan bahawa Islam ini datang daripada pelabuhan kan, daripada belayar, orang berlabuh yang daripada Cina berlabuh datang ke Islam, lepas tu digunakan daripada batu bersurat Terengganu tu kan, daripada berlabuh. Dan yang kedua pula kita lihat daripada saudara Firdaus, beliau telah mengambil daripada Islam ni datang daripada dakwah, iaitu orang ni datang mengajar. Dia datang untuk
Islam ni dia sebarkan Islam. Dia menyebarkan. Dia punya isi sini menyebarkan. Saudara telah memberikan fakta bahawa dakwaan ni jadi satu entiti medium kepada penyebaran Islam di tanah Melayu pada ketika ini. Dan yang terakhir pula pada panel ketiga, beliau telah menguraikan tentang seperti yang saya katakan sebentar tadi lah, daripada perkahwinan, daripada perdagangan dan pelabuhan sudah semestinya. Jadi saya selaku moderator pada hari ini akan menutup. Boleh saya tambah sikit? Cuba tambah. Jadi bagi saya sendiri, dalam seperti yang kita dengar tadi daripada panel 1, pendapat panel 1, panel 2 dan juga panel ketiga, saya berpendapat bahawa tentang fakta yang dikatakan, yang dikemukakan oleh Ibnu Battuta, di mana Ibnu Battuta ni dia mengatakan bahawa penyebaran Islam ni dia berlaku berasalkan daripada pelayaran ataupun perdagangan. Macam kita dengar tadi kan, panel 1 mengatakan tentang perdagangan yang datang daripada China, daripada kalau panel 2 daripada Arab, dan saya sendiri daripada India. Jadi saya mengatakan bahawa saya sangat sokong dengan apa yang dikatakan oleh tokoh Ibnu Battuta tu, sebab penyebaran Islam ni dia berlaku berdasarkan daripada pelayaran ataupun perdagangan yang mengikut kepada masa tertentu. Kerajaan itu datang untuk memerintah ataupun datang untuk bersinggah ke pelabuhan. Sebab macam India, saya pada abad ke-12. Kalau Arab tadi daripada sebelum 7 sebelum masa awal lagi, sebelum 7 Masihi. Dan juga kalau China ni pada abad ke-8. Jadi betul lah apa yang dikatakan beliau sebentar tadi. Sebab Ibnu Battuta ni dia satu tokoh tentang kisah hidup dia sendiri. Dia merupakan seorang pengembara yang terkenal, dan beliau ni telah mengembara ke seluruh dunia, dan beliau telah mengumpulkan apa yang beliau telah alami dan rasai pada pengembaraan beliau, seperti yang telah dikatakan oleh saudara Edi Rifki sebentar tadi. Jadi kesimpulannya di sini yang saya dapat katakan ialah Islam ni mungkin datang daripada pelbagai saluran, iaitu multi saluran, iaitu daripada China, Arab dan juga India, iaitu satu negara yang jauh lah boleh dikatakan daripada Malaysia, tetapi ia diterima sepenuhnya oleh masyarakat di Nusantara pada ketika ini. Jadi saya selaku moderator anda pada hari ini mengucapkan jutaan terima kasih kerana hadir pada malam ini, sudi terima jemputan saya untuk hadir pada malam ini untuk berikan sedikit hujah-hujah lah berkaitan teori gerakan Islam di tanah Melayu. Jadi saya akhiri forum kita pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Salam sejahtera dan juga salam perpaduan saya utuskan buat semua. Terima kasih.